Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke NACC Batik Pavilion. Silakan. Jap, saya nak tanya. Nak tanya ke atas. Ini tangga, bukan tempat tanya. Okey. Saya nak tanya. Dekat NACC Batik Pavilion ni ada jual kain batik tak? Ni, buta kamu. Ni kain lah ni. Kain batik? Ha. Oh, comel. Kau apa? Kau lori, kau bah. Betul. Betul-betul nak beli kau apa ni? Kita nak confirm ke dulu. Kau pun apa? Tanya batik. Ni batik ni, kedai batik. Oh, sini ada berapa jenis kain batik? Lo ni kita ada 70 jenis kain batik di bawah satu bumbung. Oh, kita ingat ada lebih kurang 40, 50. Tak kerja 40-50. Baik jual kaki lima. Gini. Saya nak kain batik hok corok bunga-bunga. Ni. Bunga. Ada. Ada 70 jenis bunga di bawah satu bumbung. Kalau kain batik, nak ada titik-titik tepi ada? Titik-titik peti ni, tak nampak buta. Titik. Kalau mau aku titik tamu kan? Soal lagi. Kita nak hok macam ada corok bucu tu. Dia ada macam urat-urat, macam akar kayu. Demo ni betul tak betul ni? Betul. Pasal kalau betul duk main akar kayu, kapo ni sebenarnya ni? Oh, ngelah. Kain batik ada corok daun kering. Ada? Mari ikut. Ada belakang sini. Inilah batik premium. Batik paling A. Silakan tengok. Bau angin di dalam ni. Ya, batik inilah batik wangi. Silakan cik. Oh. Wih, kemah-kemah kain sini. Sila duduk. Terima kasih. Ya. Oh. Sini memang tempat premium ni. Yes. Batik premium. Saya nak tanya lagi. Saat ni, hampir ada kata 70 jenis kain batik bawah satu bumbung. Jadi kita tahulah bawah bumbung ni ada banyak jenis kain batik. Kalau atas bumbung pula, ada jenama batik lagu mana? Atas bumbung, nama dia batik mung. Mung dah atas bumbung. Mung klik. Kalau mau ketemu siapa marah kan? Klik. Kita klik. Klik. Kita klik. Jangan jalan atas kapek. Jangan jalan atas kapek. Jangan minta tolong. Jangan jalan atas kapek. Mu ni payah. Klik. Kita tanya. Mungkin tak tanya lah.